Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati taklimat kita pada pagi ini, sama-sama kita baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berusaha lagi hormati Fadilatul Ustaz Tuan Haji Muhammad Nur Hisam bin Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kementerian Jabatan Pendidikan Islam Selangor. Seterusnya yang dihormati Fadilatul Ustaz Tuan Haji Abdullah bin Ramli, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam JPN Negeri Selangor. Barisan para pegawai daripada Jabatan Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri, seterusnya pegawai daripada PPD seluruh Negeri Selangor, barisan guru penongkanan HEM sekolah kebangsaan Negeri Selangor, seterusnya guru-guru para asatizah daripada sekolah-sekolah swasta di Negeri Selangor, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah waskullah summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita tinggikan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang kita tunggu, yang kita telah pun utuskan surat tarikh 26 September adalah tarikh untuk kita memberikan taklimat perkara yang baharu berkaitan dengan pengambilan ataupun permohonan murid tahun 6 ke tingkatan 1 kelas aliran agama Negeri Selangor bagi tahun ataupun kalender sesi kalender akademik 2026 tahun depan. Saya mewakili Sektor Pendidikan Islam Negeri Selangor mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini melalui platform YouTube Live yang disusun oleh Sektor Pendidikan Islam. Dan hari ini insya-Allah kita akan mendapatlah mudah-mudahan kita mendapat keputusan ataupun tindakan yang sewajarnya kita dapat laksanakan sebelum anak-anak murid yang berada di sekolah kebangsaan dapat meneruskan pembelajaran mereka di peringkat menengah, khususnya dalam aliran agama. Saya tidak memanjangkan kalam. Untuk itu, untuk pembukaan bicara kata-kata aluan pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Fadilatul Ustaz Tuan Haji Muhammad Nur Hisam bin Ahmad, KPPK, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Dengan itu, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, iqdi hawaijana fid dunya wal akhirah. Terima kasih kepada Tuan Haji Dr. Hasnurul, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Perancangan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam. Seterusnya yang berhormat yang berusaha pegawai-pegawai di Sektor Pendidikan Islam, pegawai-pegawai dari Unit Pendidikan Islam PPD seluruh Negeri Selangor, dan juga barisan PKHEM, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan, dan juga penyelaras program KAA yang
hadir pada hari ini, dan juga dimaklumkan ada sekolah-sekolah swasta ya yang bersama-sama dengan kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Salam karamah insaniyah, salam Malaysia Madani, salam Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sentiasa berkualiti dan terus unggul ya. Dan inilah salam-salam yang kita niatkan ya, kita lemparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya yang berada bersama dengan kita pada pagi ini untuk sama-sama mengikuti ya taklimat pendaftaran ataupun proses pemilihan murid-murid untuk tingkatan 1 KA bagi sesi 2026 yang akan datang. Alhamdulillah, kita banyakkan segi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sedang menguruskan satu generasi ya, satu gerombolan murid ya, KAA kelas aliran agama ya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan ya, hadirin hadirat sekalian, kita bersama-sama pada hari ini insya-Allah bersama dengan 620 buah lebih kurang sekolah ya yang akan ya menguruskan kemasukan pelajar-pelajar ataupun murid-murid ke kelas aliran agama ini. Yang untuk maklumat juga pada tahun lepas ya, untuk kemasukan 2025 ya, permohonan daripada sekolah kebangsaan seramai 19,823 orang ya, manakala penawaran untuk menempatkan mereka di KAA seluruh negeri Selangor ya hanya sekitar 5,982 murid sahaja ya, maka bakinya lebih kurang 14,000 itu tidak dapat ya diterima di sekolah kelas aliran agama ya, kerana hanya 130 buah sahaja sekolah menengah kebangsaan yang menawarkan ya. Jadi namun begitu, sekiranya anak-anak ini tidak dapat diterima di kelas KAA, sebenarnya mereka masih lagi mempunyai pilihan lain ya dalam bidang aliran agama ya yang berada di bawah kelolaan salian KPM seperti ya SBPI ya, Sekolah Berasam Penuh Integrasi ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ya, dan juga Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ya. Untuk maklumat, di negeri Selangor kita mempunyai 24 buah SABK ya di seluruh negeri Selangor ya, yang mempunyai kurikulum KBD, kurikulum bersepadu dini, dan ada juga kurikulum bersepadu tahfiz ya, dan MRSM Ulul Albab ya. Alhamdulillah. Jadi maknanya yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke aliran agama, banyak pilihan yang ada disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Pendidikan. Oleh itu kita harap kepada pihak sekolah PKM dibantu oleh penyelaras KAA ya di sekolah untuk memastikan bahawa permohonan-permohonan yang akan diuruskan nanti diuruskan dengan baik dan tertib ya, dan juga mendapat penjelasan yang jelas oleh ibu bapa yang ingin anaknya melanjutkan pelajaran ke sekolah aliran agama nanti ya. Jadi kita untuk maklumat juga untuk yang ke depan akan diselaraskan pemilihan pelajar KAA ini akan dipusatkan, akan diuruskan oleh bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan, pengambilan pelajaran yang sebagaimana SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, yang dahulunya diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri melalui Sektor Pendidikan Islam, tetapi terkini ya kita pengambilan pelajaran untuk SMKA telah dipusatkan dan diselaraskan, diuruskan oleh bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan ya. Jadi maklumatnya insya-Allah pada tahun hadapan mulai pengambilan pelajar 2027 ya akan menggunakan aplikasi permohonan ataupun
laman web atau portal ya, khas yang dipanggil EKAA nanti. Tapi untuk tahun ini masih lagi kita memilih di peringkat negeri, insya-Allah. Ya. Jadi sudah pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang lepasan KAA ni di 130 buah sekolah di Negeri Selangor berjumlah 35,988 murid ya, adalah merupakan anak-anak yang ya tidak berkesempatan untuk melanjutkan pelajaran ataupun melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah kebangsaan agama, ya, SBPI ke dan sebagainya. Maka kita telah mengadakan ataupun menyewujudkan satu satu sistem ya kelas aliran agama ini untuk sebagai pilihan alternatif kepada ibu ayah yang meminati ya. Jadi saya harap kepada pengurus di peringkat sekolah kebangsaan dan juga SJK ya, maknanya uruskan benda dengan baik supaya ya kita dapat memberikan peluang ya pelajar pendidikan di KA ini kepada anak-anak kita. Dan walaupun mereka terdapat SMKA contohnya ya, sama je dia punya pengisian ataupun kandungannya di SMKA sama berada di KAA ya. Jadi peluang untuk melanjutkan pelajaran mungkin selepas tingkatan 3 nanti ya, peluang mereka pun sama juga untuk ke SPP, aliran agama dan sebagainya ya. Jadi saya harap benda itu akan diuruskan dengan baik supaya mereka ini dapat ya mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Jadi saya rasa untuk aluan itu ya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pengurus-pengurus permohonan ini di peringkat sekolah kebangsaan PKM, terima kasih ya, dan juga penyeras KA. Semoga kerja buat tuan-tuan dan puan-puan ya diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah dan menjadi saham kepada kita menguruskan anak-anak ini untuk melanjutkan pelajaran ke kelas aliran agama. Dengan itu saya akhiri ya ucapan aluan ini dan akan disambung oleh Tuan Haji Dr. Hasnurul untuk taklimat seterusnya, insya-Allah. Moga-moga dipermudah dan dilancarkan. Saya akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Tuan Haji Muhammad Nur Hisam bin Ahmad, KPKPK, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, di atas ucapan aluan dan juga beberapa bait-bait kalimat ya, yang untuk para pentadbir di sekolah-sekolah rendah kebangsaan, SK, SJK, sekolah asli seluruh negeri Selangor untuk melaksanakan pengurusan perpindahan murid ataupun permohonan murid ke sekolah menengah khususnya dalam kelas aliran agama. Terima kasih kepada KPPK kita Tuan Haji Muhammad Nur Hisam bin Ahmad. Baik, hadirin sidang pendengar ataupun sidang penonton, di kalangan guru penekanan HEM, guru penyelaras tahun 6, guru kelas mungkin ada juga bersama, dan juga daripada sekolah-sekolah swasta. Jadi boleh komen sikit kot. Saya guru HEM hadir, guru penyelaras tahun 6 hadir, guru kelas tahun 6 hadir, guru swasta juga hadir. Jadi kita dapat tahulah pelbagai kehadiran daripada seluruh negeri Selangor ini demi untuk mendengar dan juga memahami proses kerja permohonan kelas aliran agama di sekolah menengah kebangsaan khususnya di Selangor ini. Alhamdulillah banyak yang memberi respon. Terima kasih. Baik, kita pergi pada slide yang pertama dulu. Slide yang pertama ni saya lebih khusus kepada
penempatan ataupun penempatan di sekolah. Admin, slide yang satu lagi. Okey. Baik. Satu lagi Ustaz Batia. Bukan. Bukan ni, slide yang pertama. Okey ni. Okey. Baik, okey. Jadi saya harap kepada semua pihak pentadbir sekolah-sekolah rendah ni dan juga sekolah swasta ambil perhatianlah untuk sesi kita yang pertama ni adalah menjurus ataupun khusus kepada murid di sekolah menengah lah apa yang mereka ceburi dan juga mereka dapat di sekolah menengah khususnya dalam kelas aliran agama ni lah. Baik. Yang pertama kita akan lihat nanti prosedur proses penempatan nanti di slide yang kedua. Kemudian ketelusan dalam proses pemilihan penempatan murid. Objektif kedua ni sangat penting sebab ketelusan dalam memberi markah ataupun dalam mengisi permohonan murid khususnya dalam akademik untuk mereka ni dipilih sangat kami mengharapkan integriti. Begitu juga di peringkat menengah nanti penyelaras KA di menengah juga perlu ada integriti ketelusan dalam memilih murid-murid yang mereka murid-murid yang layak ke sekolah-sekolah mereka. Jadi itu sebab saya perlu kepada kefahaman yang jelaslah kepada semua pendengar dan juga penonton pada hari ini. Dan yang ketiganya memberikan panduanlah kepada PPD dan pihak sekolah mengenai peranan masing-masing dalam proses penempatan murid. Ini insya-Allah saya akan juga memberi taklimat khas sebelum data itu kita berikan data permohonan itu kita berikan kepada pihak sekolah yang dipohon iaitu sekolah menengah dan juga pada PPD yang seluruh negeri Selangor. Baik. Slide seterusnya. Ni makluman. Tadi Tuan KPPK ada maklumkan kepada kita sekolah rendah ada 620 sekolah dan yang nak memohon 620 tu termasuk sekolah SJK asli Tamil, Cina, SJKC Cina ke kelas aliran agama hanya ada 130 buah sekolah aja di negeri Selangor. Daripada 620 sekolah rendah nak ke sekolah menengah yang ada aliran agama hanya 130. Yang ada asrama pula daripada 130 hanya 22 buah sekolah saja ataupun campur asrama desa dengan asrama pusat. Kita ada asrama desa di Sabak Benam 2, di asrama pusat di satu di Kuala Selangor memberi jumlah 25 buah sekolah SMK yang ada asrama. Itu pun asrama tu pun bukan khas untuk murid KA kita. Ada yang murid untuk pembangunan sukan murid-murid daripada yayasan Selangor lah Jadi itulah kekangan yang kita ada. Jumlah sekolah SMK yang ada kelas aliran agama ni hanya 130, pula asrama pula ada hanya 25 sekolah saja baik. Ini adalah feeder school. Antara juga penting perkara yang tuan-tuan penongkanan HEM, guru kelas tahun 6, penyelaras tahun 6 dan juga sekolah-sekolah swasta perlu lihat kepada feeder school sekolah-sekolah negeri Selangor. Feeder ni biasanya akan disusun oleh sektor pendidikan sekolah lah SPS di PPD. Kita di sektor pendidikan Islam jabatan hanya follow feeder sekolah yang ada di PPD masing-masing. Cuma ada beberapa keadaan yang kami lihat feeder tu tak boleh menampung tak boleh menampung kepada sekolah yang dipohon. Contoh, saya bagi contoh sekolah rendah di Kelang tetapi SK Bukit Cerakah tapi feeder dia walaupun feeder di SPS Kelang dia tempatkan feeder SMK sekolah lain, tapi untuk unit kami sektor kami menetapkan SK Bukit Cerakah
feeder school untuk kelas aliran agamanya ialah SMK Puncak Alam. SMK Puncak Alam ni memang banyak peminat lah, bukan sekitar feeder dia sendiri di daerah Petaling Perdana, di daerah Kuala Selangor, SMK Puncak Alam dia ada di Kuala Selangor pun banyak feeder sekolah-sekolah rendahnya nak ke situ, ditambah pula daripada feeder sekolah daripada daerah Kelang. Kami terpaksa sebab kami dah susun ni mengikut jumlah pemohon dan kelas aliran yang agama yang ada di sekolah menengah. Okey, ini contoh saya nak menjelaskan perkara yang penting. Feeder school sekolah negeri Selangor di sebanyak 130 buah sekolah. Okey, yang kedua, ada 2 buah sekolah barulah diluluskan anggaran belanjawan mengurus ABM untuk ke kelas aliran agama ni, iaitu SMK Setia Alam. Alhamdulillah, SMK Setia Alam sudah diluluskan ABM, namun saya diberitahu operasinya belum ada lagi lah. Tapi pengambilan murid ke kelas aliran agama sudah boleh dibuat. Contohnya SMK Setia Alam ni ada 10 kelas dalam tingkatan 1, 9-nya arus perdana, 1 kelas aliran agama. Nanti penyelaras sekolah SMK Setia Alam kena buatlah, nanti proses kerja dia nanti kita beritahu macam mana nak menubuh jawatankuasa pemilihan murid KA ni. Okey, yang kedua sekolah yang baru juga diluluskan iaitu SMK Bandar Sarjana Putra. SMK Bandar Sarjana Putra di daerah Kuala Langat. Tadi SMK Setia Alam di daerah Petaling Perdana dan SMK Bandar Sarjana Putra di daerah Kuala Langat. Juga boleh buat pemilihan murid di sekitar feeder sekolah daerah Bandar Sarjana Putra itulah, SK Sarjana Putra dah tentulah kat situ. Kemudian sekolah-sekolah yang berhampiran daripada itu pun kami menentukan feeder di daerah Petaling yang boleh juga ke situ. Tapi SK SK Sarjana Putra pun sebelahnya pada sekolah menengah tu pun dah 2000 dah murid dia. 2000 kelas kita hanya buka dalam 30-40 murid saja kan. Itulah kekangan kita ada Baik, seterusnya ini tata pengurusan pendapatan nanti di sekolah menengah. Kita ada 16 buah sekolah daripada 130 tadi yang mana ianya kawalan PPD. Maknanya PPD berkuasa penuh untuk membuat pemilihan ke kelas ahli agama di bawah mereka. Contoh di daerah Kuala Langat kita ada 4 buah sekolah di kawalan PPD Kuala Langat, SMK Bukit Canggang, SMK Teluk Pelima Garang, SMK Teluk Datuk dan juga SMK satu lagi buah yang ada asrama, Bukit Canggang, SMK Teluk Datuk yang ada asrama. Baik, ini nanti PPD Unit Pendidikan Islam di PPD seluruh negeri Selangor akan membuat pemilihan kepada 16 buah sekolah ini yang ada asrama. 124 buah sekolah pula adalah kawan sekolah, bermaksud 124 ni tiada asrama. Jadi yang akan membuat pemilihan murid ke AA ke tingkatan 1 sekolah yang kawalan sekolah adalah pihak sekolah yang dipohon itulah. Sekolah pihak yang dipohon tu sendiri. Nanti kita tengok proses kerja mereka, macam mana mereka membuat pemilihan. Seterusnya peranan PPD dan Unit Pendidikan Islam PPD bagi 16 sekolah, mereka akan menjadi penyelaras dan berperanan sebagai pakar rujuk lah, membekalkan data pemilihan ke sekolah dan mengumpulkan data pemilihan. Ini setelah kita kumpul nanti daripada sistem APDM, kita muat turun dan kita buat wajaran dan kita akan buat sorting, ranking nombor 1 sampailah nombor yang dipohon di sekolah tersebut, dan kita akan jabatan akan serahkan kepada pihak PPD untuk membuat pemilihan dengan kumpulan mereka lah. Adapun mereka yang tidak dipilih, ada lagi peluang. Contoh SMK Teluk Datuk, kita nak 40 je yang memohon kat sekolah tu, feeder dia hampir 300-400 murid. Jadi ada yang tak dapat pastilah kan. Maka ada murid yang 40 itu tidak menerima, menolak sebagainya, pindah ke apa, maka ada kekosongan. Pemilihan dan rayuan itu akan dilaksanakan oleh pihak PPD juga.
Sebenarnya kawalan PPD, kawalan sekolah untuk proses rayuan semuanya ke PPD. Ini makluman semua. Jabatan ataupun sektor pendidikan Islam JPN Selangor hanya menyerahkan senarai nama pemohon mengikut ranking yang telah dikira mengikut wajaran ataupun merit yang kita telah tetapkan. Untuk tahun ni kita tak boleh nyatakanlah berapa peratus untuk JKOF, berapa peratus untuk PBD, itu urusan pihak pentadbiran kami lah. Cuma kalau tahun lepas tu bolehlah tuan-tuan boleh rujuk lah. Kalau tahun lepas kiraannya lain peratusan merit tersebut. Baik, okey, menghantar keseluruhan nama murid ke JPN. Okey, setelah mereka buat pemilihan oleh jawatankuasa PPD, maka mereka akan menghantar pada kami Jabatan Pendidikan Negeri untuk kami keluarkan surat tawaran ambilan pertama sahaja. Itu je setakat kerja kami. Menyerahkan senarai pemohon, kemudian menerima semula yang dipilih oleh pihak PPD dan kami mengurangkan surat tawaran yang pertama saja, dan insya-Allah kami telah pun bermusyawarah dengan sektor SPMK di jabatan. Mereka akan bersama dengan kita untuk memaparkan keputusan nanti di portal JPN. Okey, untuk kawalan sekolah yang saya kata tadi, ni yang saya kata proses kerja, ketelusan, integriti, kan? Saya minta maaf lah kepada tahun-tahun yang lepas, memang kita nak memenuhi semua kehendak, wallahu alam, saya rasa tak akan mampu. Contoh, SMK Puncak Alam, saya sebutlah, tapi tuannya tak ada kat sini kan. Ialah dia ada satu kelas, murid pula paling ramai dia boleh ambil 40 ke 45, kita dah sarankan kelas KA ni jangan bawah 30, mesti 30 ke atas, sampai 45 pun bagus. Tapi itulah budak-budak sekolah menengah kan dah besar-besar badannya Ustaz, tak selesa satu kelas. Kita nak buat macam mana? Sebab contoh SMK Puncak Alam, dia ada satu kelas yang memuatkan 40 hingga 45 murid. Yang memohon ke SMK Puncak Alam lebih 2,000 murid. Macam mana? Tuan-tuan, sebab itu ada yang sekolah yang mohon satu sekolah tak dapat ke sekolah SMK Puncak Alam tu. Sebab ramai sangat yang memohon dan merit ataupun wajaran yang tertinggi saja yang sekolah tu pilih. Cuma nanti kami akan mesyuaratlah dengan penyelaras KA di peringkat sekolah menengah. Ambillah juga wakil-wakil setiap feeder yang tertinggi dalam sekolah tersebut, kan. Jangan sampai tak ada langsung, tak apa, itu urusan kami lah. Maka nanti di peringkat sekolah mereka akan membentuk jawatankuasa pemilih, bukan penyelaras KA sekolah menengah tu saja yang memilih. Mereka akan ada pengurusinya, iaitu pengetua, dia ada PKM, PKP, ada penyelaras tingkat 1, ada guru kelas KA. Mereka akan mesyuarat setelah mereka menerima senarai nama yang kami bekalkan, yang jabatan bekalkan kepada mereka. Kata contohlah SMK Puncak Alam tadi, dia menerima 2,000 permohonan. Jadi 5 jawatankuasa ni yang memilih mana yang mereka nak, mengikut merit atau wajaran yang kami dah telah sediakan. Mereka mungkin nak senang 1 hingga 40 je lah kan. Tapi mungkin kat situ sekolah SK Puncak Alam saja contoh. Tak boleh lah gitu kan. Kenalah seimbang pada feeder-feeder sekolah lain, Okey, kemudian melaksanakan penempatan ke sekolah yang dipohon, dan mengutamakanlah feeder school yang telah ditekan SPS, dan juga mensyarat kemasukan KA. Ini maksudnya apa? Sebenarnya kalau sekolah yang ada kelas aliran agama ni, kita syorkan dia ambil murid KA itu daripada sekolah mereka sendiri, yang SPS PPD dah berikan nama dah tempatkan ke tingkatan 1 arus perdana. Daripada dia ambil SMK sekolah lain, jiran-jiran yang lain, ambil ke sekolah mereka. Lebih baik dia ambil murid mereka, sekolah mereka sendiri, dia tingkatan 1 arus perdana untuk dimasukkan ke kelas aliran agama. Tak payah pertukaran sekolah kan, tukar kelas saja. Itu lebih baik. Itu saya akan jelaskan jugalah di peringkat menengah nanti. Okey. Dan ada juga sekolah kalau dia susah lah Ustaz, ada 2,000. Semua markah merit pun cantik. Kami nak buat ujian temuduga khas. Terpulang. Kita tidak menetapkan ataupun wajibkan pada sekolah-sekolah, kawalan sekolah ini untuk memilih
untuk melakukan temuruga dan ujian seumpamanya terpulang. Itu perkara yang bukan wajib lah, bukan compulsory lah, tetapi harus saja. Sebab susah sangat kan, 2,000 walaupun merit dah ada, ranking dah ada, tapi ramai sangat, kami pilih buat melalui ujian atau temuruga. Itu terpulang pada pihak sekolah yang kawalan sekolah ni lah, kelas KA kawan sekolah. Yang kedua, menghantar keseluruhan sernama murid ke PPD atau JPN untuk proses penawaran surat tawaran melalui email sekolah dan telegram. Ini juga selepas proses pemilihan oleh kawalan sekolah, murid yang mereka pilih daripada 2,000, 40 orang tadi daripada 2,000, mereka akan hantar kepada kami. Kami akan buatkan surat letterhead penawaran kepada sekolah tersebut. Itu pun tugas kami. Tugas kami ini membekalkan nama pemohon, merankingkan mengikut merit, kemudian menerima semula senarai nama yang dipilih dan mengeluarkan surat tawaran kepada sekolah-sekolah ataupun murid-murid yang diterima ke sekolah di Pohon. Itulah tugas kami. Tugas PPD, tugas sekolah tadi saya dah jelaskanlah. Baik, ini carta aliran saja. Okay, syarat, ini sangat penting. Banyak sangat isu yang lepas-lepas. Ada dalam kalangan pemohon itu bukan warga negara Malaysia. Kalau mereka ni didapati bukan warga negara Malaysia, termasuk IC merah, dan juga mustatin lah, termasuk murid-murid yang ada levy, bayar levy cukai kan, mereka tidak layak sama sekali. Hanya IC biru saja. Sebab apa? Sebab kelas KA ni dia, nanti saya jelaskan lebih terperinci, dia adalah kelas pilihan, kelas yang ada allocation, ada peruntukan khas daripada KPM. Mereka kerap tahun mereka mendapat peruntukan one off, per kapita, program-program, makan, buku, modul sampai tata 5. Jadi mereka ni ada kemudahan dan juga kelebihan. Jadi tidak adil lah pada bukan warga negara mendapat kelebihan kemudahan ini. Itu sebab kita nak syarat utama mesti PKM dan juga guru kelas ataupun penyaras tahun 6 ni memastikan pemohon itu adalah warga negara Malaysia. IC ibu ayah mesti kena sertakan dalam setiap permohonan tersebut. Okey, kriteria keutamaan ini yang merit saya cakap tadi, wajaran kita akan ambil daripada PBD, UASA, JECA, UPKK dan PSRA dan juga PJSK serta SEGAT dan psikometrik. Ini yang kata, Ustaz anak saya UPKA 8A, PSRA Mumtaz, apa tak dapat? Yalah sebab UPK PSRA tu kami wajarkan sebanyak 30% saja. Contoh. Maka kalau dia dapat Mumtaz, kita memang bagi 30%, tapi PBD dia tak bagus, JECOF dia tak bagus, PJSK dia tak bagus, tu yang menjadikan wajarannya dapat 50 saja. Sedangkan kawan yang lain boleh dapat ke 90 wajaran. Itu maksud merit ataupun wajaran yang mungkin yang bertanya. Okey, ini garis panduan. Okey, takwim ataupun surat permohonan ke kelas aliran agama ni kami pihak jabatan ataupun sektor Islam telah pun mengeluarkannya pada 18 Ogos yang lalu. Itu rujukan kami lah. SPI 60832, nombor surat 40, tarikh 18 Ogos. Rintitan daripada surat daripada arahan daripada KPM yang bertarikh 13 Ogos. Ini saya rasa semua sekolah rendah kebangsaan telah menerimanya surat ini sebagai punca kuasa dan juga borang permohonan ke AA. Okey, ini dia punya punca kuasa. Okey, ini adalah takwim pengurusan, saya akan jelaskan lebih perinci nantilah. Okey, pengoperasian KA, penyeras KA, ni untuk sekolah menengah nanti juga, mereka akan menerima maklum daripada ini, mesti memilih murid sekitar 35 hingga 40 murid. Okey, kepada Fadil Ustaz Ustaz Bahtiar sebagai admin kita, pergi ke slide yang kedua. Okey, yang ini sangat penting. Ini khusus pada tuan-tuan lah, sekolah kebangsaan dan juga sekolah swasta, SK, SJK, sekolah asli yang ada murid Islam. Kita ada 620 buah sekolah, SK, SJK, SK asli,
dan muridnya keseluruhannya lebih 40,000 ya. Yang Islam sekitar 40,000 di seluruh di Selangor ni. 40,000. Yang memohon kat kami KA ni je 20,000, separuh. Bayangkanlah kita nak menempatkan anak-anak ini. Baik. Okey. Kelas ahli agama ni adalah kelas khas. Ini yang saya menyatakan tadi. Yang diwujudkan di sekolah menengah harian untuk memberi peluang pada pelajar Islam mempelajari subjek-subjek yang ditawarkan di sekolah menengah kebangsaan agama SMKA. Ya. Tuan-tuan, untuk makluman mungkin yang baru jadi penongkanan HAM, mungkin baru jadi penyelaras tahun 6, guru kelas tahun 6 ni dah biasa dah. Kelas aliran agama ni merupakan kelas yang sama saja di pembelajaran dia, kemudahan dia termasuk yang kalau ada asrama seperti sekolah penuh sekolah SMKA kita. Di Selangor kita ada 3 je buah SMKA. Hamidiah Kajang, Kuala Selangor dan juga Sungai Besar Simpang 5 Todaha. Jadi tuan-tuan, sekolah SMKA kita yang saya sebutkan 3 buah sekolah di negeri Selangor ni, sekitar pelajar yang diambil hanya dalam 500 ke 600 murid daripada seluruh negeri Selangor, yang saya kata 40,000 tu, yang ditempatkan, yang layak mendapat tempat di SMKA kita di Selangor hanya sekitar 600 murid. Bayangkanlah nak masuk ke sekolah SMKA kita. Itu sebab itu tuan-tuan mati Allah, perkara ini tuan-tuan kena jelas untuk beritahu kepada mereka yang tidak layak. Bukan kita tidak mahu memilih walaupun mereka anak mereka cemerlang, mumtaz dan sebagainya, tetapi memang permintaan kita sangat tinggi. Sebab itu atas inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia waktu itu 1992, mereka melihat SMKA ni permintaannya sangat tinggi oleh para ibu bapa, murid-murid minat nak belajar pendidikan agama, maka mereka wujudkan kelas aliran agama ni, KA ni, di sekolah SMK yang sedia ada. Sebab itu 3 tadi ada digandakan sehingga 130 buah sekolah di negeri Selangor. Nampak? Ni baiknya Kementerian Pendidikan Malaysia daripada tahun 92 sampai sekarang. Hampir 40 tahun dah. Lebih 30 tahun dah kelas ahli agama kita ni telah wujud di sekolah-sekolah SMK harian biasa. Terima kasih kepada kerajaan kerana mereka memenuhi juga permintaan ibu bapa, namun tidak juga mencukupi. Contohnya tadi Tuan KPP kita kata yang memohon tahun lepas hampir 20,000, yang menempatkan hanya 6,000. 14,000 pun tak dapat juga. SMKA 600 wajarannya yang ialah KAA di SMK harian pun 6,000. Tapi kurang-kurang 6,000 dapatlah tampung sikit kan untuk menampung 600 tadi. Itulah realitinya tuan-tuan. Hakikatnya anak-anak kita ni memang minat nak belajar agama, terutamanya ibu bapa kita yang ada kesedaran untuk kebaikan masa depan anak-anak dalam pendidikan agama. Namun begitu, itulah kekangan kita yang ada. Kerajaan mampu mewujudkan kelas SMKA ditambah pula kelas aliran agama KA ni. Baik, pelajar yang cemerlang berdasarkan pecahan PBD yang saya sebutkan tadi akan menjadi ukuran sebagai pemilihan. Baik. Okey, kedua, KA ni, saya kata KA ni mini SMKA. KA ni diwujudkan kerana permintaan tinggi ibu bapa sejak 1992. Dan KA ni sebenarnya wujudkan juga antaranya adalah mengatasi murid-murid yang mendapat di SMKA tapi dia tidak mahu duduk asrama. Okey, maka kelas KA ni diwujudkan oleh kerajaan untuk mengatasi murid-murid yang homesick, murid-murid yang nak belajar agama tapi berulang dengan rumah, dekat dengan rumah. Inilah tujuan kelas aliran agama ini diwujudkan. Jangan pada murid-murid atau ibu bapa yang dapat kelas aliran agama nanti mereka demand, Ustazah, pihak sekolah, saya ni dah dapat anak saya masuk ke kelas aliran agama tapi kenapa tak ada asrama? Dia tak faham kat situ. Sebenarnya kelas aliran agama ni diwujudkan utamanya adalah untuk mengatasi murid yang tak nak duduk asrama.
Yang ada 16 sekolah kawalan PPD yang ada asrama tu adalah hanya untuk semua murid, bukan saja murid KA. Okay, kena jelas kat situ. Kelas KA ni tidak mestinya duduk asrama dan memang tujuannya diwujudkan untuk murid yang tak nak duduk asrama. Okey, ni catat alih yang saya nyatakan tadi, mesti warga negara, mesti berdaftar dengan modul APDM. Ni saya akan jelaskan juga nanti kepada sekolah-sekolah swasta yang ada daftar APDM dan juga yang tidak berdaftar dengan APDM yang ingin memohon ke kelas aliran agama. Cuba komen sikit, wakil pada sekolah swasta ada tak? Saya, okey, saya hadir daripada sekolah rendah Islam apa. Kalau ada lah, boleh komen kat ruang komen untuk adalah audien yang saya cakap ni didengar. Kalau ada lah. Okey. Okey, murid yang akan dipilih nanti tentang satu, alhamdulillah ada. Terima kasih ada wakil daripada sekolah-sekolah swasta kita di Negeri Selangor. Baik, tahun 6 yang akan ke sekolah menengah tahun 2026 mestilah berumur 2 Januari 2013 hingga 1 Januari 2014. Ini mengikut perkiling kita lah, SPI 1998 dan 2001. Ini dia surat dia. Ini surat punca kuasa untuk murid darjah 6 masuk ke sekolah menengah mengikut tarikh tadi, tarikh lahir. Terima kasih Ustazah hadir sama dalam talimat ini. Kemudian murid yang bersekolah di, ini saya kata tadi, di SK, SJK, Asli, Sekolah Rendah Agama Rakyat, sekolah swasta, sekolah agama negeri, JAIS, Serai. Lagi mana? Yang berdaftar dengan JAIS. Nanti kita tengok. Ini semua layak untuk memohon ke kelas aliran agama. Mempunyai PBD yang saya kata tadi, kereta yang kedua. Kemudian pentaksiran pencapaian program JECOF. Okey, yang ini saya akan jelaskan. Untuk JECOF, sekolah swasta, itu yang bagus datang. Saya sekolah swasta tak ada pun program JECOF di sekolah kami. Tapi kami ada juga amali wudu, amali solat, bacaan Quran, kan? Ada belajar bahasa Arab, ada belajar Jawi. Bagaimana kami nak dapat markah merit wajaran untuk markah JECOF? Itu nanti pihak PPD punya punca kuasa lah. Mereka mungkin tak darabkan dengan 100. Contohlah wajaran untuk JECOF ni 30 markah, mereka akan darab dengan 70 lah. Terpaksa. Sebab tu sekolah swasta, saya minta maaf, biasanya akan dipilih pemilihan yang kedua. Dia tak boleh pertama sebab markah JECOF tu. Tapi untuk sekolah serai, alhamdulillah kami SPI JPN dengan BPI JAIS, kami telah buat muafakat lah untuk wajaran JECOF di 11 buah serai negeri Selangor. Kami telah bersetuju mereka mengeluarkan satu sijil markah sama yang ada elemen JECOF, Jawi, Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain. Maka nanti 11 sekolah serai ni, mereka ni akan boleh isi markah JECOF dalam APDM untuk wajarannya per darab 100. Yang tak ada mesti darab 70. Tapi serai yang 11 sekolah ni dia akan darab 100. Dan mereka serai ni saya minta maaf lah pada sekolah swasta sebab serai ni dia ada kerajaan, kerajaan negeri. Jadi untuk serai 11 sekolah ni mereka layak menerima penempatan pertama ataupun pemilihan pertama. Pemilihan pertama. Swasta tak ada JECOF terpaksa pilihan yang kedua. Okey, itu nanti saya akan jelas. Belum buka soalan lagi kenapa tak guna IDMI nanti saya akan jelaskan saya beri dulu taklimat. Okey, ni punca kuasa. Okey, ni yang sekolah yang berdaftar tidak kekafar memang layak. Okey, nanti soalan-soalan ni belum lagi sebab tak habis lagi. Saya ada slide lagi. Nanti sampai Jumaat nanti tak solat Jumaat kita. Okey, saya jelaskan dulu. Baik, untuk serai petus sekolah rendah swasta ni di bawah JAIS ada 11. Okey, yang berdaftar yang saya kata tadi mana tadi? Sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM ataupun pihak berkuasa agama negeri iaitu JAIS kita. Okey, ada 211 buah sekolah. Ada 211 buah sekolah. SRII ada 130 buah sekolah.
macam Seriti kan, Seria. Ini semua layak ni mohon ni ya, untuk kelas hari agama di sekolah-sekolah kerajaan kita SMK. Ini yang berdaftar dengan IPDM, yang tak daftar IPDM lagi kan. Nanti saya akan jelaskan proses kerja dia macam mana nak mohon. Baik, ini garis panduan carta alih ya. Ini adalah carta alih. Okey. Hari ini kita dah dapat taklimat guru besar ataupun wakilnya iaitu HEM dapat taklimat. Kemudian guru data ataupun penyelaras tahun 6 juga hadir juga dapat taklimat pagi ni. Okey, guru kelas juga kalau hadir, tak hadir pun akan dapat maklumat daripada penyelaras tahun 6 mengedarkan borang. Borang tu saya dah edar pada 18 tadi, surat tadi 18 Ogos. Sehingga 30 minggu depan lah. Tarikh tutupnya hari Selasa depan 30 September. Sepatut borang itu kena edar. Tapi Ustaz saya tak sempat, baru tahu pagi ni. Tak apa. Masih ada lagi masa untuk edarkan kepada semua murid kelas kita. Sebab kita tak nak ada ibu bapa komplain. Kenapa sekolah tak berikan borang KA pada saya tak terima. Satu mungkin terlepas pandang. Yang kedua, anak dia memang tak nak ambil borang tu. Kadang-kadang gitu kan. Jadi kena jelaskanlah ada bukti guru kelas mengedarkan borang permohonan KA kepada anak-anak murid mereka. Kemudian ibu bapa mesti menerima dan tanda setuju tak setuju tu terpulang. Kalau setuju, mereka hantar pulang semula pada guru kelas sekolah mana yang mereka pilih yang ada KA, dan pastikan ibu bapa itu akan menyemak data di public.moi.gov.my untuk maklumat penjaga warga negara saya kata tadi ya, anaknya tu berapa adik-beradik dan sebagainya, pendapatan ibu bapa mesti kena buat kemas kini di public.moi.gov.my di sistem PDM kita. Baik, ini sambungan daripada carta alih tadi guru seterusnya pengisian permohonan kepada guru kelas isi nanti saya jelaskan macam mana cara nak isi. Kemudian GPK HEM mengesahkan kemudian JPN memantau dan akan ada penawaran lah selepas tarikh-tarikh garis masa yang kita akan bagi tahu nanti. Ini nanti guru kelas penyelaras yang hadir beritahu pada guru kelas yang tak hadir mesti buat login masuk cetak edar borang tu, kalau dah ada tak payah cetak lah. Kemudian memahami panduan permohonan menyemak maklumat murid waris. Ini kata-kata ibu bapa mereka kena kemas kini maklumat anak mereka. Kemudian pemilihan sekolah dan pemilihan sekolah ni ialah sekolah KA yang mereka inginkan. Kemudian serah semula pada guru kelas pun mengisi. Guru kelas ni hanya mudah je. Maklumat semua dah disedut daripada IDMI. Mereka hanya mengisi akademik dan serah. Serah tu kalau tak serah selagi tu guru besar ataupun PKM tak boleh sah. Mesti tekan button serah dan PKM juga kena sahkan. Kalau PKM tak sahkan juga akan tak sampailah borang tu pada kami ke PJPN. Ini dia. Garis masa yang perlu tuan-tuan patuhi. Guru HEM kena juga lihat sama dan juga guru-guru swasta. Baik. 18 hingga 30 minggu depan adalah edaran borang permohonan KA dan penerimaan. Pastikan saya ulang semula, pastikan borang ini diberikan kepada murid-murid tuan-tuan di tahun 6 tahun hari ini. Mesti sampai pada mereka. Kalau perlu ambil gambar, ambillah gambar sebagai bukti. Sebab apa tuan-tuan? Sebab acap kali ataupun setiap tahun akan sampai aduan komen daripada ibu bapa menyatakan kelas KA dah ada keputusan yang dapat tak dapat. Saya baru tahu hari ini. KA itu sudah diedarkan. Tu komen daripada ibu bapa kita. Dia menyatakan dia tak dapat borang. Jadi kita ada masa lagi ni kan. Silalah berikan borang itu pada mereka. Kalau perlu bukti, buktikan. Pada 1 hingga 29 Oktober iaitu minggu depan, hari Rabu. Ni perlu pertuan-tuan guru kelas terutamanya dan juga HEM.
perlu mengisi ataupun kemaskini maklumat di APDM untuk murid tahun 6 ini yang memohon saja. Yang memohon saja. Kan tadi edar borang 30 murid. Kan? Semua murid tu bawa ke rumah, ibu bapa yang nak, kan? 5 orang aja yang patah balik borang tu pada tuan-tuan guru kelas. 5 orang tu je lah isi APDM mereka, kemaskini akademik mereka. Dan 5 orang tu lah sahaja yang PKM kena sahkan. So yang 25 tak mohon kan, tak hantar balik borang. Maka tak perlu isi maklumat permohonan mereka. Okey. Jadi kelas, guru pergaulan HAM ataupun pihak pentadbir di sekolah rendah 1, 2, 3 ni tugas antum, tugas kalian. Untuk nombor 4, proses padanan data 30 Oktober. So sebulan lagi lah dari sekarang. Untuk proses edar borang lagi, proses untuk isi, proses untuk kemaskini, proses untuk pengantaran 30 hari dari sekarang. 18 hari bekerja. 30 Oktober, 30 Oktober telah tutup PDM ini, sistem ini. BPM, ini tugas BPM. BPM adalah bahagian pengurusan maklumat. Mereka akan buat proses padanan data. Okey, tadi ada soalan, saya terus jawab. Kenapa tak guna IDMI dengan ataupun MUIS lah kan? Maklumat semua ada kat situ dah. Baik, saya telah pun diberitahu oleh pihak BPI, APDM ini dibuka lebih awal untuk JPN kemaskini feeder. Saya dah buat dah kemaskini feeder. Kemudian BPI dan BPM ni bahagian pengurusan murid menguruskan padanan data dalam APDM, iaitu mereka akan mengintegrasi data MOS atau IDMI ke dalam APDM. Jadi ada soalan tanya kenapa tak guna IDMI? Sebenarnya kita telah pun menarik data tu ataupun kita akan menarik data-data daripada IDMI ke dalam APDM. Kenapa tak guna IDMI dia terus kat situ? Sebab permohonan ini dia ada dalam modul APDM. Di IDMI belum ada lagi modul kelas selian negeri. Modul kelas negeri ni, KA ni tak ada dalam IDMI. Sebab MUIS ni, APDMI ni bosnya pengkalannya lain, bukan kami, sektor pendidikan Islam, bukan bahagian pendidikan Islam. Jadi sebab itu jawapannya kenapa tak IDMI. IDMI ni kita tarik data, kita akan integrate, yang buat nanti BPM. Ini yang diberitahu oleh kami, oleh pihak KPM kepada kami. So itu jawapannya lah, saya terus jawab bahawa kenapa guna APDM lagi, sebab dalam IDMI tiada modul kelas senior negeri, yang ada adalah di APDM lagi. Tapi jangan risau, data-data murid sekolah tuan-tuan akan ditarik daripada IDMI kepada APDM. Okey. Adakah selama-lamanya nak mohon kelas KA ni guna APDM je? APDM ni kan dah lama. Tidak. Untuk makluman semua, APDM untuk permohonan KA hanya tahun ini saja akhir. Last, sebab kita dalam proses transisi untuk ke sistem baru nanti. InsyaAllah, saya juga telah hadir untuk sistem baru pemilihan KA untuk akan datang, dan saya juga akan terlibat sama dalam ujian rintis, uji lari, site visit untuk program sistem baru ini. Dah tak guna dah PDM. InsyaAllah jangan risau. Okey. Kemudian kami akan proses turun data. Ini yang saya kata saya buat wajaran nanti. Kemudian saya akan edarkan pada PPD yang bawah kawalan PPD, serah kepada sekolah untuk kawalan sekolah untuk mereka memilih dalam tempoh 4 hari. 5 hari 5 hari. Saya pun tak tahu sempat ke tak sempat ni. Sebab apa? 17 November akan adanya keputusan. Dah keluar nanti di portal JPN. Sebab itu saya buat kurungan kat situ. Untuk 17 November hingga 5 Disember yang sepatutnya penempatan murid, surat tawaran keluar, saya buat tertakluk pindaan. Sebab apa? Sebab proses muat turun data, integrate data APDM, nak beri pula kepada sekolah PPD, kemudian nak patah balik, nak proses balik pada surat tawaran kepada murid. Oi, mana boleh 5 hari? Saya rasa akan drag lah 17 tu. Jadi nombor 6 dan 7 ni tertakluk pindaan lah. Okey, tuan-tuan So jelas garis panduan ni ataupun garis masa ni, timeline ni 1, 2, 3 ini tugas guru kelas dan juga HAM.
4, 5 ni tugas kami di jabatan, 6, 7 ada tugas SPMK untuk menaparkan keputusan yang layak ke kelas aliran agama sesi kalender akademik 2026. Okey, ini proses dia. Carta alih dia sama juga admin JPN kami diisi oleh guru permohonan. Okey, ini dalam APDM nanti gabungan data ini yang integrate daripada APDM ke bentuk Excel lah untuk kami muat turun dan kemudian penawaran. Okey, ini bagi mungkin guru kelas yang mungkin tak ada pengalaman isi di APDM. Kita mula. Sikit lagi tuan-tuan saya target sejam suku habis semua. Pembentangan saya sejam aja 15 minit bolehlah buat soal jawab. Okey. Jinak-jinaklah semula dengan APDM untuk tahun akhir. Okey, nanti guru kelas akan ada ID kata laluan, login, kunci masuk, password. Kemudian pilih modul kelas selian negeri. Okey, ada sekolah swasta yang berdaftar dengan APDM tapi tak adalah modul kelas selian negeri. Okey. Yang itu saya tak boleh jawab, itu sebab yang uruskan BPM, bahagian pengurusan maklumat. Tapi saya dimaklumkan BPM masih dalam proses pengemaskinian sistem data. Mungkin nanti 1 Oktober ni dia akan generate sebagainya. Cuba tengok baliklah sekolah swasta yang ada PDM, cuba semak balik ada tak modul kelas selian negeri tu. Kalau tak ada memang tak boleh nak mohon sebab dekat situ saja yang boleh keluar maklumat segala yang dipohon yang diminta. Okey, ini sehingga 30 September ini guru kelas lah kepada penjaga minta penjaga isi ataupun kemaskini maklumat mereka dan anak mereka. Ni dia mesti penjaga buat pengemaskinian. Kalau murid ibu bapa tidak membuat pengemaskinian, guru tidak boleh mengisi markah akademik. Memang tak boleh, dia tak keluar. Dia mesti ibu bapa kemaskini dulu. Kemudian kat mana ibu bapa nak kemaskini? Dekat public.moi.gov.my. Selepas ibu bapa dah buat pengemaskinian maklumat murid, barulah guru kelas boleh buat pengisian akademik murid mengikut penerimaan borang yang dipohon. Barulah boleh isi sekolah yang nak ni kat sekolah mana, SMK yang ada kelak aliran agama yang mana dan sebagainya. Okey, ini contoh yang ada nanti dalam modul kelas negeri itu. Dia ada kelas aliran agama. Okey, pilihan sekolah ni biasanya kita telah tetapkanlah. Kita telah tetapkan dalam APDM ni. Contoh, dia nak mohon SMK 18. Sedangkan dia duduk di SMK Bandar Sarjana Putra. Dia akan klik dekat nama sekolah dan aliran dipohon itu, nama sekolah tu tak keluar. Sebab apa? Sebab feeder dia dekat SMK Bandar Sarjana Putra. So kena mohon kat situ. Dia kena mohon kat situ. Dia tak boleh crossing district. Dia tak boleh district crossing. Dia tak boleh merentas daerah lain dan nak mohon SMK Seksyen 18 pula. Tak boleh. Dia kena mohon kat feeder sekolah yang ada KA dia dulu. Kalau dia nak mohon 18 juga, contoh saya nak juga sebab anak dia yang lain ada kat situ, abang dia ada, kakak dia ada. Sebab dia dah contohlah memang daripada atuk dia sampailah anak cucu dia nak sekolah kat sekolah yang dia sekolah dulu. Contoh. Dapatkan dulu tempat di kelas aliran agama di feeder sekolah dia dulu. Dah dapat penawaran, mungkin bulan 3 ke bulan 4 dia nak tukar ke SMK 18 baru boleh. Tapi itu pun bergantung pada kekosongan di SMK 18. Tak boleh juga kata Ustaz saya dah ikut dah apa yang Ustaz buat, saya nyatakan. Saya dah buat dah, anak saya dah dapat, saya dah mohon tapi tak lulus juga untuk ke SMK 18. Tak boleh lah sebab SMK 18 tak ada kosong. Kalau ada kosong mungkin dah dibenarkan kan. Dia tak ada masalah. Sekolah tidak ada halangan tuan-tuan untuk tuan-tuan bertukar, memohon. Namun untuk peringkat pertama ni mesti dapatkan tempat dulu. Feeder dulu. Mesti dapatkan tempat dulu. Pertukaran tu kemudian. Perkara kedua, perkara tiga. Jangan itu perkara pertama. Awal-awal tahun dah nak tukar. Baru dapat sekolah nak tukar lagi kan. Nanti tu sabar-sabar kan. Tapi itulah saya cakap ni pada tuan-tuan, pada cikgu, bukan pada ibu bapa. Ibu bapa yang selalu yang bertanya kan. Tapi tuan-tuan juga adalah ibu bapa. Samalah tu ya. Sampaikanlah insya-Allah. Baik, okey ini
contoh dia pilih SMK Ungku Aziz dengan okey, Kak, ini untuk ingatkan jugalah. Dia nak mohon dia sekolah SABK, agama juga SMKA, SBPI, itu tak boleh kat sini. Itu bapak dia lain. SMKA dia bapak dia BPI betul, kementerian terus. SBPI Rawang, SBP Gombak, SBP dia bapaknya ialah SBP. MRSM bapaknya MRSM. So jangan dia mohon dekat sini juga. Dia hanya kat sini kelas aliran agama saja. Kena ingatkan kepada ibu bapa dan ingatkan pada guru kelas lah. Contoh dia minta Samtish Sultan Salamuddin Samtish, tak boleh lah. Sebab sini bukan ruang untuk mereka memohon SABK, SMKA ataupun SBP. Ini bukan ruangnya. Yang mereka nak mohon itu semua, saya rasa dah tutup dah pun. PKSK namanya, dah tutup. Sekarang ni proses ujian dan proses temuduga dah. Dah tutup dah. Untuk sekolah-sekolah khusus, PKSK dah tutup. Okey, bagaimana borang ini boleh dapat? Itu saya kata tadi, guru kelas. Dan guru kelas pastikan ada bukti tuan-tuan dah beri pada anak mereka. Kalau yang sekolah swasta macam mana? Okey, sekolah swasta boleh dapat daripada PPD. PPD pun ada, saya berikan juga borang itu pada semua PPD. Ada juga, boleh dapatkan. Okey, di PPD. Apa, ada sebulan lagi, jangan risau, ada sebulan lagi untuk pengisian permohonan KA ni. Sebab tu saya bagi talimat 26 hari bulan ni. Hari ni, sebab kita tak nak ujung-ujung baru bagi nanti kelang kabut. Okey, macam mana sekolah KA di KL? Prosedur masih sama ke nak tukar diri? Ya. Dapatkan dulu KAA di KL, sekolahlah sebulan 2, tapi jangan bayuran, mohonlah pertukaran kalau dapat ke sekolah Selangor. Kalau dapat, kalau tak dapat, kena kekal. Mohon, tetap mohon, tak ada masalah. Kita tak ada halangan. Itu hak tuan-tuan, ibu bapa. Yang penting tempatkan dulu. Tak boleh crossing. Awal-awal nak crossing tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Sekolah yang tuan-tuan nak crossing tu pun dia ada feeder, dia pun ada permintaan tinggi. Jadi mengganggu permohonan-permohonan yang sedia ada di tempat mereka. Tuan-tuan yang luar pula nak mohon kan. Mohon dulu tempat yang tuan-tuan layak. Tempat yang boleh layak. Ya, kena beri pada semua murid. Sebab kita dapat aduan, ibu bapa kata tak dapat borang. Jadi beri je kepada semua. Cuma patah balik borang tu, tu yang mungkin 1-2 orang kot yang nak memohon. Yang penting kita edarkan. Hak murid kita kena penuhi dulu. Iaitu menerima borang permohonan ni. Yang SK kemaskini di IDMI, betul. Yang swasta saja kemaskini di public MOE.gov.my di APDM. Swasta. Yang kerajaan SK, SJ, SJK, SLI kena muat kemaskini di IDMI. Sebab nanti BPM akan tarik data daripada IDMI ke APDM. Tak perlu. Kalau PKK ni tak perlu. Hanya kita nak tahu dia dapat berapa A saja ataupun pangkat mumtaz ke apa ke. Hanya itu saja. Angka giliran tak perlulah. Okey, KSN. Okey, apa ni? Okey, cetak okey, yang ini penting untuk guru kelas. Bila dah isi akademik selesai ni contoh isi akademik BM dapat berapa UASA kan? PBD, JKOF berapa semua. Dah isi semua ni. Okey. Maka kat sini serah pada HEM. Minta guru-guru perang HEM yang hadir beri perhatian Okey. Setelah guru kelas mengisi maklumat akademik murid, dia dapat paparan macam tu. Tuan-tuan nampak tak? Bilangan, nama, sekolah dipohon, dipohon oleh guru kelas, status permohonan, status pengesahan. Okey, pengesahan hanya boleh buat oleh guru besar dan GPKM. Maksudnya apa? Kalau guru besar kata awaklah PKM yang uruskan sah-sah ni, saya tak sempat lah. Contoh tuan-tuan kena minta ID dengan password guru besar untuk tuan-tuan yang sahkan. Kita maklum guru besar ni mereka banyak multitasking, kadang tak sempat, takut terlupa. Bila tak sempat terlupa, kesian pada murid yang memohon, borang mereka tidak dihantar kerana tidak disahkan oleh pihak pentadbir. Jadi guru HEM minta beri perhatian perkara ini, membuat pengesahan untuk wakili guru besar kepada semua permohonan. Kat mana tu? Tengok status pengesahan, sahkan permohonan. So tekan yang atas jangan tekan yang bawah.
Kalau tekan yang bawah habis permohonan yang dibuat oleh guru kelas tu. Ya. Tapi guru kelas katalah dia kata saya nak isi salah. Ya pakai UPSA UASA belum dijalankan. Mungkin itu tak apa. Ini sebab memang saya faham generate PJSK pun mungkin tak ni lagi. Kita ambil yang mana yang dapat dulu. Wajaran ni kita yang buat, kami yang buat. Jadi kami akan mesyuarat semula mana data yang dapat ditarik, yang itulah kami akan nilai dulu. Sebab kami nak tunggu UPKK, PSRA ataupun PJSK yang bulan 11 baru tutup, memang lambat tuan-tuan. Jadi kita ambil markah yang mana yang ada dan kami akan mesyuarat balik untuk wajarkan untuk sebagai pemilihan pertama nanti. Saya dipahamkan PSRA minggu depan InsyaAllah lah. Mudah-mudahan PSRA berjalan dengan baik, anak-anak kita dapat muntah semuanya. PSRA sehingga 3 Oktober tak silap saya. 3 Oktober mereka tamat peperiksaan PSRA ni. Baik, peranan mereka juga boleh resit. Itu okey, resit maksudnya kalau guru kelas kata tuan ya sama, swasta dengan tarikh permohonan, tarikh tutup sama je dengan SK, sama je. Untuk APDM ni, untuk KA ni sama saja. Yang ada PDM yang tak ada PDM nanti saya cerita kemudian. Baik, kalau dia kata cikgu pihak pentadbir saya ada salah isi maklumat Arif. Jadi minta resit, nak betulkan jadi minta resit permohonan. So dia kena tekan resit, jangan sahkan lagi. Sebab kalau dia sah aja habis. Dia dah dihantar ke jabatan. So kena resit dulu, kemudian betulkan dulu guru kelas, kemudian baru sahkan balik. Sebelum buat pengesahan, hendaklah melihat maklumat murid. Tu yang ujung sekali yang ada biru tu kan, tekan aja, dia macam overview. Tak boleh ubah dah. Okey, di peringkat ini, step ini, guru penekanan HEM tiada kuasa untuk mengubah, mengedit apa yang diisi oleh guru kelas. Di peringkat pengesahan tak ada kuasa Okey. Jelas Okey, ingat saya ingat sekali lagi guru HEM ataupun guru besar nanti nak sahkan jangan melewati 29 Oktober sebab 30 Oktober sistem tutup terus sebabkan BPM nak integrate data itu kepada kami. So 29 Oktober jam 12 malam tarikh akhir untuk buat pengesahan. Sebab yang lepas-lepas dah tutup on dia telefon kami, "Ustaz boleh tak buka balik?" Mana boleh, ini bukan kerja kami. So kena alert. So macam mana nak hantar? Kami terpaksa buat manual lah. Hantar maklumat tu kat kami buat kiraan manual. Itu pun kalau saya nak lah, saya yang nak. Yang kalau saya tak nak, tak adalah proses data murid kan. Sebab apa? Kalau semua orang buat macam tu, letih saya kan. Satu Negeri Selangor kan. Jadi tolong patuhi garis masa ini supaya mudahkan kerja semua orang. UPKK memang guru kelas kena isi. Tanya budak lah. Ataupun buktikan dengan sijil lah, ataupun tanya budak lah apa yang dapat. Itu yang kata integriti tu. Baik. Okey, kalau nak jelas lagi untuk guru kelas macam mana nak isi dalam APDM maka akademik, boleh layari YouTube ni yang saya ada link ni. Ni link ni durasi dia 9 minit je untuk guru kelas mengisi, cara mengisi dalam APDM. Untuk pentadbir, pengesahan untuk pentadbir HEM boleh juga layari dalam YouTube 6 minit je cara dia nak ajar kita macam mana nak sahkan. Okey. So link ni nanti saya atau saya nanti akan masukkan dalam ruangan ruangan chat lah nanti saya akan kongsikan 2 link ni. Dan juga link kehadiran untuk hari ni juga kena isi berapa kehadiran? Alhamdulillah 767. Hampir 800 yang menonton ni. Terima kasih yang hadir. Nanti ambil 3 link ni. Link untuk panduan guru kelas, link untuk panduan guru HEM dan link kehadiran taklimat hari ni. Okey, kesimpulannya sebelum soal jawab. Sebelum soal jawab. Okey, kesimpulannya yang saya nyatakan pada pagi ini. Sejam 9 minit. Okey, sejam suku saya kata tadi kan. Baik. Sekolah arus perdana. SK, SJK, SK asli yang ada 620 sekolah yang ada murid Islam termasuk sekolah Tamil Cina asli Pengisian APDM nanti akan di-generate setelah pihak BPM menarik data daripada IDMI iaitu PBD, UASA, JECOF dan PJSK. Saya dimaklumkan JECOF pun tak ada markah lagi. Tak apalah, makna yang sebulan ni
mana yang kita dapat, ya, yang berakhir 29 Oktober. Selesai, ya, sekolah arus perdana tak ada isu, dia ambil data daripada IDMI untuk ke APDM. Guru kelas hanya mengisi maklumat-maklumat yang belum lengkap saja di APDM tu. Yang dah ada nama, maklumat, murid, semua tu tak payah isi dah, sebab dia dah automatic generate daripada IDMI. Okey, untuk sekolah swasta yang ada serai, juga data akan di-generate dari APDM, ya. Tapi itulah saya kata tadi, untuk sekolah swasta, guru kelas perlu telus integriti mengisi markah anak-anak murid tuan-tuan. Sebab kami memang menerima bulat-bulat, ya, apa yang guru kelas di sekolah swasta isikan markah anak murid mereka, ya. Sebab tu anak murid pun memang kita tahu mereka ni berkelebihan, berkebolehan, ya. Tapi apapun jangan lari daripada integriti markah yang benar, ya, untuk mereka isi. Sebab kami tidak semak keputusan slip ke sebagainya. Sebab itu kami serahkan amanah itu pada guru kelas di sekolah swasta yang ada APDM. Okey. Yang tak ada APDM macam mana? Okey, ini prosesnya lewat sikit. Maksud lewat tu apa? Iaitu mereka kena mengisi ASBS di PPD masing-masing. Kalau Kuala Langat, di PPD Kuala Langat, di Kelang, PPD Kelang, di Hulu Langat, PPD Hulu Langat, pergi PPD sana, pergi ke sektor perluasan sekolah SPS, kaunter depan tu lah. Tuan, saya nak borang SSBS, saya sekolah daripada sekolah rendah Islam sekian. Saya nak 40 borang sebab ada 40 murid. Isi 40 tu semua, dan hantar balik pada PPD yang sama pada bulan Disember nanti. Sebab saya tanya SPS daerah-daerah, rata-rata kata Disember baru mereka proses SSBS ni. Jadi jangan isi satu-satu, isi by school, sekolah-sekolah, jangan by individu. Sebab nanti susah pihak PPD tu nak keluar keputusan. Senang, sekolah rendah Islam Hulu Langat, satu sekolah dia dah proses, pukal, dah serah pada sekolah, dan sekolah boleh memohon KAA di sekolah yang ditempatkan oleh PPD. Ingat, dalam SSBS tu ada pilihan sekolah. Dalam borang tu ada pilihan sekolah pertama, sekolah 2. Pastikan sekolah 1, 2 ni ada KAA lah. Bila dia ada KAA, tuan-tuan dah ditempatkan, anak-anak murid tuan-tuan dah ditempatkan sekolah, contohnya SMK Kesuma, kan, contoh di Hulu Langat. Dia mohon kat situ dalam SSBS. Dah dapat situ, dia masuk arus perdana dulu. Kan, bulan 1 tu dia masuk arus perdana, nanti seminggu, 2 minggu ke ataupun awal bulan 2 ke, mohon ke kelas area agama kepada penyelaras tingkatan 1 tu. Boleh buat begitu. Ya, secara manual, sebab dia tak ada sistem, kan, kita nak urus, nak generate, nak proses pun tak boleh. Jadi cara untuk sekolah swasta yang tak ada APDM ni adalah secara manual. Mohon SSBS dulu. SSBS ni apa? Borang kemasukan murid swasta ke kerajaan, itu masuk SSBS. Kemudian dah masuk ke sekolah kerajaan, baru boleh mohon KAA. Okey, ini 3 carta yang poin yang penting untuk hari ini. Okey, kesimpulannya, khulasatul qaul, memohon KA saja, iaitu maklum balas borang. Jangan isi 40 borang yang murid tak isi pun. Jangan isi semua. Isi yang balas saja. Yang tak balas balik tak payah isi, jangan. Nanti pening, nanti tuan-tuan pening, kami pun pening. Sebab dia tak mohon pun, buat apa nak diproses. Yang memohon saja. Okey, maklum balas borang tersebut hendaklah dipulangkan semula pada guru kelas sekolah rendah semasa, Jangan borang tu diberi kepada sekolah yang menengah pula. Sekolah menengah pula. Kami ni tak tahu menahu pula. Kami tak edarkan borang. Kenapa kami pula terima borang? Dia punya ayat, kan. Jadi borang yang dipulang tu ke sekolah rendah, bukan sekolah menengah. Sebab ada yang buat begitu, yang lepas-lepas. Sekolah menengah bising pula. Telefon kami di jabatan. Apa ni Ustaz? Kan? Kami menerima borang permohonan KA sedangkan tak proses apa pun. Jadi jangan. Untuk borang maklum balas itu mesti pulang ke sekolah semasa rendah. Tempoh pengisian untuk permohonan KA ini adalah sebulan. Boleh kemas kini, boleh reset, dan boleh hantar waktu sebulan ni. Okay, rayuan di PPD masing-masing, kawalan ke, bukan kawalan ke, semua di PPD, bukan jabatan. Jangan pergi sektor ke Islam, pergi kaunter Ustaz nak jumpa Ustaz Nurul, jumpa KPPK untuk buat rayuan KAA. Tak ada, kami tak terima. Sebab kami dah beri authority
ataupun otoriti kuasa penuh pada PPD dan juga pada pihak sekolah yang kawalan sekolah. Rajuan pergi buat ke sana, bukan ke kami. Yang kelima, pihak pentadbir guru Peringkat Islam di SJK. Ni sekolah Cina asli. Mohon bantu permohonan KA oleh murid Islam di sekolah anda. Kena bantu mereka. Sebab sekolah SJK ni murid Islam kita tak ramai. Mungkin 10 orang, mungkin 5 orang. Mungkin ada 2 orang aja. Bantulah dia. Bagi borang tu pulang balik, isikan semula. Sekurang-kurangnya mereka ada hak juga untuk memohon kelas aliran agama ni. Dan terakhir, talimat ini lebih kepada feeder school berdasarkan borang. Bukan kami menetapkan semua kehendak ibu bapa nak kondak sekolah mereka yang KA yang mereka nak. Tidak, kita adalah merujuk kepada sekolah KA yang dekat dengan rumah mereka, sebab konsep dasar KA ini adalah sekolah untuk anak-anak mereka berulang. Jadi bila berulang ni, sebab berulang ni kena dekat. Jadi kalau dia nak sekolah yang asrama, dia nak sekolah yang bukan feeder, sekolah yang luar daerah, itu bukan kita kata yang digalakkan lah. Sebab kita nak perjalanan ni lancar. Okey. Saya rasa, ni sikit maklumat tentang sistem baru, nanti saya jawab. Sistem baru permohonan. Daga dah. 10 suku dah. Okey, untuk tahun ni adalah tahun akhir untuk pengisian APDM bagi permohonan KA. Untuk tahun hadapan iaitu 2026 untuk kemasukan 2027. Okey. Sekolah arus perdana dan swasta. Okey, lepas ni sekolah swasta pun boleh mengisi sistem ni. Sistem ni bukan saja diisi oleh sekolah arus perdana, sekolah swasta pun boleh isi. Boleh isi melalui sistem ni. Namanya EKAA, Sistem Permohonan KA KPM. Kita dah bangunkan, pihak KPM dah melantik vendor, melantik yang menjaga sistem ni. Jadi insya-Allah saya bulan depan kami akan ke Perak, kami akan round ke Selangor dan juga beberapa negeri untuk buat site visit, uji lari sistem ni. Sistem ni dah siap dah insya-Allah. Tapi tak boleh guna untuk tahun ni, tak sempat. Jadi untuk tahun depan, kemasukan 2007 insya-Allah akan menggunakan sistem ini. So mudah lepas ni sekolah arus perdana SK, SJK asli dan juga swasta boleh mengisi permohonan KA melalui sistem baru ni. Okey. Bila dah isi, arus perdana okeylah, dia akan integrate data ADMI, JAKIM, JAIN dan semua, UASA, PJSK dia akan integrate. Kemudian untuk swasta pula, mereka ada macam satu carta alir yang lain yang perlu juga isi SSBS dan sebagainya. Tapi semua dalam sistem. Tidak lagi perlu ke PPD untuk isi SSBS, tak ada. Semua dalam sistem dah lepas ni. Ni dipanggil integrasi sistem khas untuk permohonan KAA yang dinyatakan oleh KPPK di awal kalam tadi. Ini untuk makluman awal lah. InsyaAllah tahun ini tahun akhir untuk pengisian APDM bagi permohonan KA, dan tahun depan dan seterusnya insyaAllah akan menggunakan sistem khas pemilihan KA baik daripada sekolah swasta maupun sekolah kerajaan. Baik, untuk sekolah yang terlibat SK, SRN, SRI, swasta dan SABK. Ustaz, itu ada SABK, ini SABK skor rendah Di Selangor memang kita tak ada SABK skor rendah. Di Johor ada 4 sekolah tak silap. Di Kedah ada, memang ada SABK tapi sekolah rendah. Dia memang sekolah rendah yang diambil oleh kerajaan. Sekolah swasta asalnya tapi itu bukan Selangor. Tapi dinyatakan sini ialah sebab sistem ni Malaysia kan. So dia ambil kira lah tentang sekolah swasta dan juga sekolah SABK di sekolah rendah. Wallahualam. Okey. Ustaz Batiah boleh kot paparkan soalan-soalan. Kat mana nak tengok? Saya nak jawab satu-satu. Okey, kita sampai 10 minit. 10.30 boleh 10 minit Maaf nak tanya, jika anak hanya ambil PKK tapi saya tak ambil, masih boleh apply ke? Boleh. Kita akan memilih either or sama ada UPKK ataupun PSRA. Tak ada masalah. Wajaran sama. UPKK, PSRA ni wajarannya sama. Kita akan pilih salah satu.
Talimat ni boleh dengarkan semula, ditonton YouTube. Boleh kan Ustaz Batiah? Ustaz Batiah kata boleh. InsyaAllah. Tekan aja link ni. Ya. Ada lagi soalan? Anak hanya ambil UPKK PSRA, tak ambil masih boleh apply ke? Boleh. Tapi markah wajaran untuk UPKK PSRA kosong lah. Kosong lah. Dia tak dapat apa 100. Urusan borang sekolah swasta pun akan diuruskan oleh guru dan sekolah kan? Ya. Borang sekolah akan diuruskan sekolah swasta. Sekolah swasta pergi ke PPD, mohon borang tersebut perbanyakkan aja di sekolah. Mak ayah IC merah atau IC biru boleh mohon ke? IC merah ni mustautin kan? Penduduk tetap kan? Penduduk tetap saya rasa tak boleh. Ya? Dia hanya IC biru sahaja. Maklumat USF, PSK, kegurukan, kenisgatan, tak, dia akan ditarik daripada IDMI. Ya? Cuma maklumat akademik saja nanti tuan-tuan kena isi. Ya? Sekolah saya sekolah swasta serai, tapi ada PDM guna warna biru atau oren. Biru atau oren? Apa oren tu? Saya tak jelas. Warna biru atau oren. Angka giliran PSRA tak perlu isi. Ya. Tahun ni pun tak payah isi. Okey. Nak minta confirmation ibu bapa kemaskini maklumat IDMI atau PDM. Kalau sekolah kerajaan, IDMI. PDM sekolah swasta saja yang kemaskini. Sekolah swasta kami tak ada JKOF. Okey, ini saya dah cakap tadi. Hanya serai JAIS saja yang kami iktiraf. JKOF mereka. Ya. Ada pun sekolah swasta kami tak boleh nak terimalah sebab tak ada pengiktirafan. Jika murid itu tarikhnya lahir 1/1/2014 layak tak? Ya. Tadi saya dah katakan keliling tadi kan. 2 bulan 1 2013 hingga 1 bulan 1 2014. Layaklah. Yang tak ada UPKK memang tak layak mohon terus ke? Boleh. Mohon semua boleh tuan-tuan. Dapat tak dapat je. Ya. Slide akan dikongsikan. Slide nak dikongsikan ke? Macam mana nak kongsikan? Sebab saya tak perlulah kot. Sebab ni ada link ni. Link apa ni? Video YouTube boleh tengok balik. Tak perlu slide lah sebab tadi slide saya dah berkongsi dalam video ni. Doktor nak tanya bagaimana saya nak tahu sekolah menengah agama tersebut kawalan PPD? Tu pada borang. Sekolah menengah agama SMA, SABK bukan bawah kami tu bawah JAIS. So kami tak ada feeder untuk SABK. Yang ada feeder KA. Nak tahu feeder KA, pergi PPD ataupun borang tu ada dah. Kami letakkan kolom sekolah-sekolah feeder. Borang kat email sekolah 25 Ogos ada dalam email sekolah tapi surat dan borang tidak turun semasa tuan. 25 Ogos. Saya edarkan itu ke 18 kan? Cari yang 18. Kalau murid tak ambil UPKK atau boleh mohon? Ya, boleh mohon. Tapi wajaran markah tersebut kosong. Tak dapat markah penuh lah. Boleh mohon tapi tak dapat markah penuh. Kita faham tuan-tuan sekolah KA ni ada 130 aja yang memohon 620 sekolah. Epidem tidak menjumpai angka giliran murid. Mungkin nombor murid tidak sama dengan nombor KP lembaga. Tak perlu. Angka giliran tak perlu. Hanya isi nama isi murid saja giliran murid tak perlu isi. Maklumat akademik apa yang kena isi? Maklumat itulah bahasa Melayu. Bahasa Inggeris matematik dan juga JKOF. Dua ni je isi. Yang lain semua integrate. Kemaskini mana berbeza alamat semua di IDMI? Ya. Untuk sekolah kerajaan kemaskini di IDMI, untuk sekolah swasta kemaskini di APDM. Di public.moi.gov.my. Okey, ada lagi 5 minit. 4 minit. Ada lagi soalan? Saya boleh tengok PDM tapi ada murid PDM tak menjumpai angka giliran murid. Berkemungkinan nombor KP tak sama. Yalah. Dalam sistem ada minta gelar UPKK. Tak payah, tinggalkan aja. Dia tak ada bintang merah pun. Tak perlu isi. Kami sekolah sekolah dan ada PDM. Bagaimana nak dapatkan borang permohonan yang nak diedarkan kepada murid? Dapatkan kat PPD masing-masing borang tu.
Sebab kat borang tu ada feeder school KA. Tapi dekat PDM tu ada cetak borang. Borang pemenang. Cuba buka kat situ sebab saya pun dah update dah feeder dalam PDM tu. Buka kat situ, print kat situ pun boleh. Dekat PDM tu ada. Kalau tak boleh juga, pergi ke PPD lah untuk dapat borang yang manual. Yang handout. Maklumat dari admin perlu dikemaskini bila sebelum PDM tersebut. Sebulan ni 1 Oktober hingga 29 Oktober. Kemaskini pengisian semua pada sebulan ini, bulan Oktober. PDM akan disedot, IDMI akan disedot pada 1 November. 30 Oktober kita tutup, 1 November mula generate. Sebab tu siapa yang guru besar PHM yang tak sahkan, dia muridnya tidak akan kami proses. Bagi link YouTube cara apa ni? Maklumat okey. Okey, Ustaz Batiar rasa dah kot. Boleh share apa ni? Link Okey, saya share link dekat kat mana saya nak share ni? Okey, saya share dekat chat ni lah. Link untuk tata cara Ustaz Batiar boleh share link kehadiran? Sekejap saya share dulu untuk panduan guru kelas dan juga PKM. Okey, saya letak dekat chat. Okey, guru kelas. Ada dapat ke tuan-tuan? Ini panduan guru HEM. Okey. Okey, saya dia sahabat baru minta. Okey. Untuk kehadiran ini yang government untuk kita isi dalam SPKPM, Ustaz Batiar akan share link kehadiran dan insya-Allah dia tuan-tuan boleh isi yang guru KPM saja sebab kita nak masuk dalam sistem SPL KPM. Kehadiran berapa ramai ni? Alhamdulillah 737. InsyaAllah kita akan daftarkan dalam sistem SPL KPM. Yang sekolah swasta ataupun yang tak ada dalam data SPKPM kami tak masukkan lah. Rayuan dibuat oleh ibu bapa bukan guru. Guru dah stop sampai permohonan, pengantaran, pengesahan je. Rayuan semua ibu bapa. Dia yang akan pergi sekolah yang dipohon, bukan ke sekolah rendah dah. Sekolah rendah dah terputus petugasannya. Okey. Cukup 10.30, sejam setengah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang hadir, terima kasih kepada semua yang bertanya mudah-mudahan ada manfaatnya, kefahaman dan sebagainya. InsyaAllah untuk yang baik lagi, kemajuan yang akan datang kita akan tingkatkan lagi. Terima kasih pada tuan-tuan yang menyokong tawaran ataupun offer daripada kami untuk kelas aliran agama ini, dan tuan-tuan juga insya-Allah dapat memberikan sumbang bakti untuk melorongkan anak-anak murid di bawah tuan-tuan untuk terus meningkatkan ataupun melanjutkan pelajaran mereka sehingga peringkat menengah dan insya-Allah terus menerus ke universiti dalam bidang aliran agama, khususnya untuk panduan hidup mereka mudah-mudahannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih kepada semua tuan-tuan. Untuk KA kita memang akan buat uji lari kena jalan khas kemasakan KA. Itu terpulang pada sekolah lah.
ya, pada sekolah. Kawalan sekolah yang nak akan buat ujian, tapi kepada kawalan PPD, PPD rasanya tak ada buat ujian khas kot, rasa mereka dah pilih teruslah. Okey. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua.